Assalamualaikum, Guy, dengar ni, dengar. Aku nak bagi tahu kat sebelum ni ada VTT yang mengatakan nak simpan 4x4 lah, nak simpan kenderaan diesel dalam store lah, tak mau pakai lah, tutup terus lah, seal lah, macam-macam lah kan. Bawa keluar, pergi basuh kereta tu, basuh. Ada juga yang kata nak tanam ke lah, nak jadikan satu perkuburan diesel lah, kenderaan diesel lah, macam-macam lah kan. Gali balik, gali, pergi basuh. Ada juga yang kata diesel tak laku dah, apa dah. Ini kepada penjual kereta, jangan naikkan harga kereta, harga kenderaan diesel, kekalkan dengan harga yang kau kata dah murah tu. Jangan naikkan. Okey, aku dah cakap dah dari dulu lagi, ini bukan kehendak kerajaan Malaysia, bukan kehendak kerajaan Madani, bukan kehendak Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenaikan minyak sementara itu kerana krisis dunia, peperangan Timur Tengah. Faham? Tak nak percaya cakap orang, asyik fitnah kerajaan Madani kejam, kerajaan Madani ambil kesempatan dan sebagainya. Itu adalah kerana pasaran minyak dunia, bukan pasal kerajaan Madani, bukan pasal PMX. Tapi kali ini nak turunkan harga minyak diesel ini supaya rakyat menerima harga yang terbaik sekali dalam dunia, kan? Ini kehendak kerajaan Madani, ini kehendak PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana menyayangi rakyat Malaysia. Walaupun peperangan Timur Tengah belum selesai, masih ada lagi gegarannya. Trump tak berani confirm benda itu akan selesai dengan begitu sahaja, ataupun selesai dalam masa terdekat ni. Tak ada jaminan. Tapi kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ingin memberi kenikmatan ataupun membantu rakyat Malaysia, ataupun memudahkan kehidupan rakyat Malaysia, memudahkan ekonomi rakyat dan sebagainya, Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada kerajaan Madani sanggup memberi penurunan harga minyak diesel RM2.10 pada Julai nanti. Bukan 2027, 2026. Walaupun masih tidak menentu keadaan krisis dunia. Kerana apa? Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX kita sayangkan rakyat Malaysia. Sebab itu rakyat Malaysia harus berterima kasih kepada PMX dan terus bersama PMX, terus menyokong PMX sebab sudah terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim the best Prime Minister in the world. Assalamualaikum.